Okey. Baik, ini saya rasa ini adalah di fasa yang sepatutnya lah bila jumpa doktor pakar. Tapi biasalah kita ni ada macam-macam jenis orang. Bila dah sakit bahu, jadi kita cari dulu ubat tahan sakit. Jadi bagaimana pandangan doktor sejenis orang-orang kita ni yang bila sakit je tak apalah, pergi je farmasi beli je ubat tahan sakit. Selagi boleh bertahan, sebab makan hilang, lagi datang balik makan lagi ubat tahan sakit. Jadi bagaimana je orang yang begini sepatutnya kena pergi dapatkan rawatan susulan? Kalau kejadian tu baru pertama kali, saya rasa memang sarankan makan ubat tahan sakit dululah. Tapi kalau kerap berlaku, dan dia kena fikir sendirilah, kenapa saya lepas makan ubat tahan sakit okey, tapi lepas tu jadi balik. Jadi kalau kerapnya berlaku keradangan tu, dan saya sarankan jumpa doktor. Mesti ada yang tak kena. Ya, mesti tak kena. Kalau makan sekali tu dah tak ada, tak sakit tu, okeylah, alhamdulillah okeylah. Tak payah jumpa doktor pun.